Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRAS akan terus mempertingkatkan kawalan di pelabuhan negara khususnya Pelabuhan Kelang dalam usaha membantras kemasukan sisa haram. Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad berkata tindakan itu dilakukan pihaknya menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS dengan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Nik Nazmi berkata sejak 14 Mac lalu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Selangor menahan 354 kontena yang disyaki mengandungi buangan elektronik e-sisa dan sisa plastik yang memasuki negara melalui Pelabuhan Kelang khususnya Pelabuhan Utara. Katanya pemeriksaan berkenaan dilakukan susulan maklumat diterima daripada sebuah badan bukan kerajaan di Amerika Syarikat mengenai kemasukan kontena dari negara itu. Menurutnya dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Mei lalu, JAS memeriksa 179 kontena yang disyaki membawa e-sisa dengan 122 kontena iaitu bersamaan 68% ditahan serta disahkan membawa sisa berkenaan. Katanya siasatan lanjut mendapati pengimport terlibat membuat pengisytiharan palsu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan pemeriksaan kontena sisa haram di Pelabuhan Utara di Pelabuhan Kelang pada 19 Mei. Dalam perkembangan lain, Nik Nazmi berkata kerajaan negeri digalakkan untuk membenarkan perlombongan unsur nadir bumi REE dilaksanakan namun perlu mengikut syarat serta prosedur operasi standard yang ditetapkan.